Kita larang orang daripada perkara mungkar. Pahalanya bergantung atas besar mana apa bendanya kepayahan kita melarang. Lebih susah kita nak larang, lebih besar pahala. Umpamanya kita larang orang kampung judi dan larak, dengan kita larang orang besar-besar judi, besar larang orang besar-besar lagi pahala. Pasal payah nak buat. Benda payah buat, bayar mahal. Begitu juga dengan suruh. Kita suruh maknanya orang kampung tutup aurat, dengan suruh anak raja tutup aurat. Besar suruh anak raja je lah. Pasal tak ramai orang teramak nak kata. Tengok saja gitulah. Jadi melarang juga dia ada martabatnya. Ada benda kita larang ini, kita cegah kemungkaran, maka dengan seorang kita boleh. Umpamanya kita jalan-jalan nak pergi pasar, tengok budak-budak dia main judi dalam larak, cek-cek wajah-wajah nang je, main teruk 2-3 orang, kita pun hambak dia. Kita siap daun-daun teruk, dia pun tambah lari habis. Tu seorang padang dah. Tapi kalau kita lalu tengok dalam larak kan budak-budak orang tua-tua belaka duk main judi, kita seorang ni besar-besar pada kita belaka, pinggang ada belaka golok, sek-sek melih kubah. Duk main judi rupanya. Tunggu kubah siapa, dia main judi. Contoh tak, kita nak larang main golok, kilat-kilat duduk atas meja judi. Tak pasal tu. Tu dia kena ramai. Nampak? Dia kena ramai. Dan ada benda yang kita tak boleh nak hentikan kemungkaran, melainkan kena ada kuasa. Ada tak? Umpamanya pencegah maksiat. Kalau orang kampung tak endah. Kalau pencegah maksiat, dia takut. Orang sebelah rumah kita buat balik porong. Faham? Kalau janda buat balik orang jatang malam-malam. Kita pergi dia kata tak baik buat gini. Bidah weh. Nikah lah. Berapa 25? Dah kita balik bodoh. Mula nak cari balas dengan aku. Kita balik bodoh lah. Tapi kalau kita tunjuk surat, saya jabat agama, boleh tengok IC, ada apa lalu faham? Tak lawan dah. Dia tu kena ada kuasa. Jadi kita nak dapat lesen kuasa jabat agama boleh mencegah kemungkaran itu. Sebab tu kata ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fa wajib. Maka kalau kita nak begitu, kita kena memerintah, maka wajib kita memerintah. Faham tak lagi? Jadi itulah barulah sebenar tujuan kita nak memerintah di dalam sebuah negeri, bukan kerana nak projek, bukan nak wisdang anak bini, tapi nak melaksanakan tuntutan yang besar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka perjuangan kita suci di sisi Allah. Faham? Orang kampung 4 orang belagayan dan larak, boleh lah kita kejar mama, kita mari suti surah, lari ya. Tok Imam, Tok Bila, Tok Siok, JKK ada belaka. Tak ada lah ni. Nyak-nyak. Ke sahabat semua. Dah 4 orang belagaya, dia takut tengok orang surah mari ramai. Tapi kalau suti masjid, dia sewa bah 40 orang, suti bah sek-sek masjid. Nak pergi marah siapa tu? Nak pergi marah orang berjudi duana, Geti Highland. Boleh tak? Tak endah. Nak masuk tak boleh dah. Dilarang masuk. Kalau tidak, anda ditembak. Jadi kita kena berkuasa di dalam negara. Jadi sekarang bila adanya orang yang nak mengambil alih pemerintahan, tujuan nak menegakkan, maknanya khalifah Allah di muka bumi, wajib kena sokong je lah. Bukan kerana kroni kerana apa. Maknanya masalah sekarang ini tujuan ialah tu perangai lebih tulis je. Ngecek juga. Lara juga tu perangai. Sokong, wajib sokong. Faham? Sebab maksudnya iaitulah benda yang hak. Sama dengan kita dengan semayang jemaah.
Nak dak kenang ke Tok Imam, tu dah mudah kenang pasal Tok Imam ni. Tak. Dia gitu sikit. Lambat tengok anak dara lalu bunyi wi. Tok Imam ni jenis galak. Tapi sembahyang jemaah mu jangan lawang, mu kena ikut dia. Dia rokok mu rokok hak tu hak bab lain. Hak sembahyang jemaah ni hak Tuhan perintah. Jadi kena taat. Kena sokong hak tu. Nah, perangai dia dak oleh hak tu kita dak sokong hak tu. Faham lagi? Jadi kita nak sekarang ni kuasa untuk dapat berkesannya kita larang kemungkaran. Kita nak hentikan joget benda-benda sosial, benda-benda yang lara dalam TV tak boleh. Kita pergi beripung bawa spanduk duduk di luar auditorium RTM tak jadi apa. Orang duduk joget dalam tu, melainkan kita jadi kerajaan. Maka kita pun beri alternatif. Ini hiburan kena ikut gini, spek dia begini, bukan tak boleh berhibur begini. Baru jadi berjuruh.